Kayak jadi berat weh. Ayya. Patut tak nak speed. Penuh gari. Okay, let's go. Sabar. Kita nak sampai lah. Member kita. Baik. Okay, pagi. Kalau ini kita nak turun repeat jambatan kedua. Lalu tu kawan, member kita. Oh, game veteran, otak. Kami turun 2 orang ha. Tapi tu lah, tengok ayak dia kering je. Ayak baru start pasang weh. Tu nampak tengok. Tapi beli lah ni, nak kayu pelan-pelan. No, kayu pelan-pelan beli lah no. Boleh? Kayu pecah lagi weh. Tu, korang tengok bangau selerak lah. So, macam tu lah contoh dah kan. Ni pukul 8.20. Kalau ikutkan betul 8.30 tu boleh lancar. So, kita nak buat turun kayak apa semua tu. Jadi kita lancar je lah. Tu kan, ayak baru nak boleh lancar ni. Pukul 9 suku weh. Baru nak boleh lancar weh. Ayak pun pasang weh. Dia jetek weh. Tu yang beralun. Boleh bawa laju kan, tapi ayak masuk kayak. Kena santai-santai kan. Ni pakai gear 3 kan. Kalau mau tengok episod lepas, kita turun dengan member kita Otai ni kau. Ini bersama kami turun 2 orang ni. Kira turun repeat lah 2 orang. Itu angin teruk kan weh. Kemarin angin agak okey lah sikit. Dengan hari ni tiba-tiba jadi tak okey. Try casting dulu weh. Ayak turun kan. Try cukup menjadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasut plastik tu weh. Ada betul weh. Ada betul. Tengok lah. Takut lah. Kita duk harap casting ni yang makan kasak ni. Kita banyak kali lah main gig. Sedia makan hali kan. Si yang kali ni nak try tengok kan. Simpang ayak duk apa. Dia baru nak pasang ni. Kita try lah. Pokoknya member dah try lah pakai jig ni. Dia try jig lah. Kutik lu weh. Dia agak susah lagi. Kita pakai kayu juga kan. Beralun macam ni leceh kok. Ajak laut. Serat Serat Puluh tu palukang ni. Angin koreng. Lek. 2 kali kena mat. Aduh yang.
Biar lagi bawah. Biar lagi Aduh. Wih, kaleng. Oh lu, GT mat. GT mat. Aduh. Balah lagi. Oh, banyak ni boy. Banyak boy macam ni. Oh. Ini. Kena wih. Kena. Lagi. Rồi, apa? Saya makan lah, Try. Ada geng tak? Ada geng tak? Tanya. Yang kita dapat butang tadi. Yang sama. Cái gì? Chào bọn. Ui gì nó. Nó hỏi ui. Chà sao rồi. Chà sao rồi. Makan macam mana ni? Makan. Đây. Cắn gì? Cắn được. Nhìn hạ ấy. Con ấy. Bất kỳ đâu ghê. Bất kỳ đâu. Xây ni wih. Satu tiang wih. Dia kok. Gila mak. Satu tiang 3 ekor. Sabar. Dia bukan ni. Belum. Rolling. Kasaknya lagi. Encok. Yang sama 3 ekor. Dia boleh pi 15 ekor ni. Sabar. Jadi ya, tak ada saiz pun tak apa lah. Dia pun mau makan ya. Satu tiang 3 ekor ni. Saya gagal tau. Yang terbang. Sudah.
weh. Jadi ya, 3 adik. Ni ke sebelah weh. Dia makan satu tiang ya ke? Aduh. Dia duk buat makan satu tiang pula weh. Nak try lagi 2-3 tiang kan. Kalau mau tengok ni ke 12 weh. Tak makan weh, tu tahu dah. Kita nak try lagi 2-3 tiang, tak makan kau. Kita nak makan dulu, rest dulu. Tunggu ayak balik macam surut kan. Baru kita try balik. Dulu ni ayak tengah nak pasang penuh weh. Ini ayak tak tinggi weh. Kita betul-betul bajet nak main casting dia fikir casting, kita try casting pergi tadi. Berat kot kan. Makan tu semua. Aku tak boleh jatuh. Jeep tak makan ni. Aduh. Wah, saya tunggu lah. Dia ada time makan dia ni. Dia dah makan ni, dia makan detail ni. Sabar. Makan. Jenah. Anak jenah lagi. Padoi. 12 weh. Baru nak makan pula. Lebih je. Ingat tak ada kita memang teh-teh ni kot. Try. Aduh. Makan jenuh ni. Ni macam mat. Mantap. Kita pakai jig 20 gram weh. Dari tadi ada lain color awak sikit Beli penuh apa? Penuh garing jadi. Mantap. Cai. Wahai MJ yang besar, makanlah kau. Ni dah lama dah ni. Woi, makanlah woi, makanlah. Come.
Kita nak makan ayaknya lawa. Oh, makan kan? Oh, jenah. Sudah. Hujung saja tu. Mantap kali kan. Saya tu lah. Saya tu lah. Mungkin jik kecil kot lah. Jik 15 gram lah. Jik 20 gram ni. Nampak tengok weh. Glove kita. Sedih tu. Mantap kali. Yang ke-6 ni. Dia mau dia lui. Dari pun bawa 6. Dari bawa 7. Aku kata ni semua saya sekilo lah geng. Oh, rancak lah. Okay, try weh. Let's go. Ayam lawa weh. Itu dia ikan. Tak apa nak ramah weh. Lalu kata ni macam dulu kan. Gasok oh. Macam ni memang gasok kan. Turun balas tu weh. Lukang apa ni? Lukang mak. Aduh. Ingat MJ ke? Ish. Orang baru ni. Makan kalut je. Hey. Turun dia balon terus ya. Amat dahsyat. Ingat ke MJ ke apa? Mai jenah. Kilo. Jenah ni 6 kilo mekaran lah. Uluh. Bala tu. Dah ambil. Dah ambil. Dah ambil kan. Try. Elok ah. Hok. Hok eh. Sudah. Rancak mat. Hari dia Hari dia weh. Mana ni? Kak elok weh.
Cuma saiz lah. Tak ada, orang kata apa, boleh lah saya makan lah kan, tapi tak ada yang saiz yang sekilo-sekilo kau. Tak ada. Cuma saiz ni. Jadi lah kan, kita kutik lah. Dia tak orang makan tu, kita kutik yang muda-muda kan. Penuh gari lah mat. Yang ni yang keberapa pun kita tak tahu ni. Berapa ni? Yang ni duk ada 6 ekor lah. 7 ekor. Tinahak yang ke-6 lah. Try. Ayak dengan lawa ni. Yang tinahak. Alai. Aduh, tak mat. Tu mana lucu. Aduh. Come on lah, makan. Sayang dia. Cih, buntai. Buntai. Kau lucu dia buntai. Oh. Jenahak weh. Ngangan lucu lah weh. Memang hari dia weh. Tapi semua selesai ni memang hari dia. Rancok weh. Serius lah. Dia buat gila weh. Dia buat kita jadi gila weh. Memang gila weh. Aduh. Dia buat kita jadi gila dah. Penuh gari weh. Gila. Makan sungguh. Saya tengok dulu. Allah Allah. Wih, satu jatuh kepala mat. Satu. Satu jatuh ke dia. Try weh. Ada kata lucu kok, kita pegang macam kerau lah. Tapi kita pegang dia elok. Ni cepat je kan. Cepat tu ni duk main panggil. Okay, saya try nak weh. Makanlah. Ayak jernih elok weh. Ayak macam ni payah dapat je dulu. Kata nak berhenti makan ni tak jadi. Yoi. Otak kita tajam lah. Aduh. Okay, kita try nak pakai siu baru. Tadi kita check tadi ada tumpui kat satu weh.
Mungkin lah kan. Dia makan kena tungkuih tu tak kena okey. Tu tebu bau dia. Tengok. Hai, 2 kali lucu mat. Hai, ikan duk makan. Nah, berani nak ni. Tak selalu nak dapat ayam macam ni. Jarang-jarang ni kan. Cerita dah tadi kita kena tukar. Pakai apa? Kayu buah kan. Kayu baking. Ini untuk main di teruk. Payah nak ambil ikan tu. Dekat bersepor ni dia payah nak dapat tiang. Bok, dia jadi susah kan. Bila kita kayu, kita senang nak agak. Yang ni bila pakai thruster, dia susah sikit. Dia nak sai. Dia nak sai. Dia nak sai mat. Bantai. Alhamdulillah. Woo. Karan weh. Hari jenahak weh. Memang hari jenahak ah. Sebelum tu nak beritahu. Rod MK Mermik PE25 200.5. Hampa nak beli Roger aku ataupun hampa boleh tengok link kat bawah tu. Padu weh. Tu kita tengok sekaran. Sekaran ni. Tu. Sekaran ni. 1 kilo lah, 1 kilo lebih dah. Mantap. Padu ni. Oh, yang ni baru betul. Hei. Ramai. Petik kan. Mata kek besar kalau. Ada lekat memang cantik. Mata kek halus kalau. Kalau kena buah macam tu kan memang sah. Alhamdulillah weh. Ikan yang ke berapa kita pun tak tahu lah ni. Tapi memang gasak hari ni weh tu. Cedak saja tu. Gila. Kenak sini dok. Wah. Karam padu amat. Bukan nak kata. Weh. Tu. Padu weh. Kita try. Makan main lah sayang. Bawang merah sikit, bawang merah.
Ya Ahmad. Okay, lu ni pukul 2.30. Lepas tengok angin duk main kuat member kita parking. So, kita nak parking makan dulu sat. Tak dah nak kita relax sat. Lu ni ikan tak makan Kita relax sat dalam pukul 3 sejam lah. Sejam lebih tu kita try cari balik. Kalau tak makan lu kita balik lah. Okay, kita makan lu. Let's go. Okay, lo ni pukul 3.50 Tu lama tengok ayak pun dah jadi Milo ais teh ais lah. So yang ni memang tak boleh nak bawa power ni sebab dia main beralun. Lepas tu sini dia kawasan cetek lah ayak dalam 4 meter 5 meter macam tu lah. Kat bawah lagi teruk rasanya. Tapi tak apa, kita try dulu. Kita turun bawah dulu. Lepas tu kalau kata boleh try mengaik kat bawah, kita mengaik kat bawah. Tapi tak tahu angin ni. Kalau angin ni berhenti kalau okey lah juga kan. Ni nak rapat tiang susah Kita dari tadi nak tukar pakai kayu, tak kayu-kayu Betul-betul hari ni pakai thruster lah. Try lah. Turun bawah dulu tengok macam mana air kan. Kalau kita boleh mengair, kita mengair. Tak boleh mengair, kita balik Okay, let's go. Kita sampai kat bawah ayak keruh kok sama. Try dia alun. Oh, makan ni. Kintung. Sabar. Macam lah kita kintung begini. Mainlah MJ 3 kilo. Tu dia dah start makan dah. Oh. Dah makan dah. Cenah. Dia makan balik. Cenah. Dia makan balik ni. Kamu duit cadang nak balik kan? Dia makan pula. Weh. Asok. Cenah. Petik. Mat. Gang update kan. Lo ni pukul 5.50 Kita parking saat. Lo ni ayat tengah surut Sifu kita kata kalau kita dah naik pun tinggi. Jadinya dia nak ajak kita casting dulu. Time ayat beralih lagi. Ni cerita dia, kita nak relax dulu sat kan. Satgi ayat nak balik, kita akan try dalam setengah jam. Kita pukul 7 tu baru naik. Jadinya kita nak relax dulu. Tunggu ayat balik kita try casting tengok. Pukul 7 tu kita balik Okay. Kita santai dulu kan, santai dulu.
berat weh. Ayah, patut tadi nak speed. Penuh gari. Okay, let's go. Sabar. Kita nak sampai lah. Geng. Pukul 7.18 weh. Baru boleh masuk weh. Tengok ada tinggi. Kamera. Mantap. Mendarat. Tu barang apa semua tak kemas lagi weh. Baru naik kayak semua. Ayak duduk tinggi ni. Kita tunggu sat. Baru settle naik kayak apa semua. Baru naik barang apa. Tu alhamdulillah hari ni geng. Kira tadi time hari ni kira time dia buka mulut kan memang dia makan sungguh lah. Memang rancak hari ni jenahak kan. Hari ni kira rancak memang rancak lah jenahak. So kita punya seafood pun ada dalam 5 ekor kot. Jenahak campur dengan apa talang apa. Yang pelik ada talang weh. So alhamdulillah. Ni lah hasil dia untuk hari ni. Karan weh yang sekok ni. Yang sekok ni memang karan. Tu ada berapa ekor tak? Tengok. Tak sok weh. Tu yo. Jenak saja ni. Tak ada susun sikit. Tu hasil untuk ni. Kira 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 8, 10 sekok MJ. Semua hidup lagi weh. Semua hidup lagi. Ni mati lah dua lah mantap lah ni karan ni. Ni memang karan weh ni. Karan ni. Ni memang kita buat stok gulai kita. Kita lama tak boleh jenahak saat ni. So alhamdulillah hari ni memang kira rezeki kita dapat karen jenahak hari ni. So macam tu lah kita punya cerita hari ni geng. Kira belah petang ni dia main angin sopa yang kalau apa tengok episod yang sebelum ni kan. Dia main angin petang macam tu lah. Kira petang dia main angin tu memang untuk parik terus ya. Tak boleh buat apa. So kita pun nak kemas barang geng. Alhamdulillah hasil ni. Memang syok gila weh. Kira turun jenahak tabuh. Memang karan lah. So kita nak simpan barang apa semua. Nak kemas barang sikit sebelum gelap Jadinya kita jumpa lagi di next video. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan bye bye. Assalamualaikum.